Tu tadi kita tengah solat fardu, adaan lillahi ta'ala seorang lah. Tiba-tiba ada orang komen. Sekiranya orang yang solat menukar niat solat yang sedang dilakukannya kepada solat lain dalam keadaan dia tahu dan sengaja, maka solatnya batal. Itu hukum masalah. Ya, dia tengah solat zuhur ditukar jadi solat asar, batal lah. Tapi dikecualikan. Itu yang dikecualikan ni. Keuzuran ini tidak merangkum. Menukar niat solat fardu kepada solat sunat untuk mendapat jemaah dalam solat yang tidak disunatkan berjemaah. Itu bukan boleh tau. Tak boleh menukar niat fardu kepada solat sunat ketika solat yang tidak disunatkan berjemaah. Contoh dia 4 rakaat, dia buat duha 4 rakaat secara satu salap kan. Dia tengah solat sunat lain ni. Lepas tu dia cancel. Dia nak tukar jadi solat duha sebab solat duha tak sunat jemaah. Tapi solat yang disunatkan berjemaah boleh tukar. Tu tadi kita tengah solat fardu, adaan lillahi ta'ala seorang lah. Tiba-tiba ada orang komen. Tapi belum naik yang ketiga. Dia masih dalam yang kedua tu, dia boleh tukar jadi solat sunat. Kalau untuk dapatkan solat yang disunatkan berjemaah. Ni